dari posisi media pula terpaksa melaporkan bila yang bercakap itu adalah orang individu yang dikenali. Jadi kami pula tak nak kena melaporkan. Betul. Dan bila kami start melaporkan dan bila lain pick up, dan saya pula tak nak ketinggalan. Jadi semakin besar dan mengundang fitnah juga dan hingga menjejaskan nama Islam wanita Muslim. Wanita-wanita Muslim. Orang mula bercakap tentang benda-benda yang dah ke jauh-jauh dah. Jauh dia korang fikir. Terlalu kreatif kan. Terbang jauh. Itu bukan kreatif. Itu macam hilang akal. Jump Check Podcast. Jump Check Podcast. Baiklah penonton-penonton semua, Assalamualaikum semua ya. Anda sekarang sedang menonton episod pertama Jom Check Podcast, tentunya bersama saya Hanif Sean. Dan hari ini kan kita ada tetamu istimewa bersama saya. Tentunya siapa yang tak kenal Zizi Kirana ya. Zizi Kirana tentunya seorang penyanyi dan juga human rights activist yang telah menempah nama dekat Malaysia ni tau. Mesti ramai yang dah kenal dia tentunya. Dan juga kita ada juga Naji, iaitu bekas editor dan juga sekarang seorang pengamal media bebas ya. Baiklah, tentunya kita nak bincang hari ini kan mengenai hate speech. Dah makin meningkat-ningkat dah kalau kita tengok di media sosial lah, terutama sekali kalau kita tengok dekat threads. Dengan kalau pasal politik ataupun pasal pilihan raya kan dah makin banyak ada orang cakap macam-macam lah, mengutuk sana sini lah. Dan saya nak tanyalah sikit tentunya pandangan Zizi dengan pandangan Naji lah, daripada dua pandangan beza. Mungkin kita tanya Zizi dulu. Zizi sebagai seorang artis, saya pasti dah banyak dah orang bagi hate speech kat Zizi. So kalau Zizi kan hate speech tu kira macam mana pandangan Zizi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Selamat datang pula. Terima kasih Jom Check Podcast sebab mengundang saya untuk sama-sama kita berkongsi lah apa-apa yang boleh dikongsikan. Alhamdulillah hari ni saya dapat pairing pula dengan saya punya kawan. Itu dia. Ini kawan dalam selimut, bukan? Bukan. Taklah, maksudnya misinformation. Maksudnya saya dengan Naji ni dah kenal lama. Betul, Kita orang bekerja dalam satu industri yang sama. Cuma dia bidang dia kewartawanan. Saya sebagai anak seni menyanyi apa semua kan. Jadi kalau cerita pasal hate speech tadi, Hanif tanya tadi kan. Sebenarnya bukan sahaja sebagai artis akan mengalami benda tu. Di kerja-kerja lain pun saya rasa dekat office yang kerani ke apa ke, semua akan mengalami juga benda itu. Cuma lagi macam mana untuk kita menghadapi, menangani situasi itu bila kita yang terkena hate speech itu. Betul, Jadi kalau macam saya sendiri, selama dalam industri ini bermula daripada 2005 sampai sekarang 2026, saya tak adalah mengambil serius sangat hate speech yang dilemparkan kepada saya, melainkan benda itu betul-betul mendatangkan mudarat, terutama kepada family saya. Sebab tu juga macam saya sendiri, family saya memang sangat orang kata saya tak terlalu tonjolkan family saya di social media. Saya nak jaga privacy diorang. And then saya pun selalu warning diorang, tak payah baca ni, tak payah baca ni, tak payah tengok ni, tak payah tengok ni. Kalau ada cerita, betul, senang. Kalau ada orang macam sebarkan benda-benda yang macam tak sepatutnya pun kan, tapi bila diorang tak nak diorang react benda jadi negatif ke apa kan. So saya akan beritahu terutama mak saya. Saya akan beritahu kat dia, Mam tak payah baca lah Mam. Tak payah tengok. Cuma sekarang mak saya ni dia dah rajin pula tengok TikTok lah, apalah semua. Dia pula yang hantar. Dia pula yang hantar, tengok ni, Mami baca kau punya ni, Mami baca. Saya kata tak payah baca. Jadi itu pengalaman saya sendiri. Memang saya tak pernah ambil serius benda itu, sebab saya tahu itu adalah lumrah apabila saya berada di hadapan kamera. Apabila saya menerima takdir saya sebagai penyanyi apa semua kan, dilihat oleh semua orang. Jadi itu yang saya kena hadap juga. Cuma saya tak tahu kalau dari segi macam Naji sendiri, sebab dia pun selalu juga dulu buat story-story ni pasal saya ni. Banyak dendam ni. Macam dia lain perspektif tau. Macam Zizi kita tengok dari bawah limelight tu, dia bawa cahaya. Naji pula dari perspektif orang kat belakang cahaya tu. Dia pengamal apa? Pengamal perubatan ni. Macam mana pula Naji hate speech ni, especially zaman sekarang dengan social media sekarang? One thing yang saya nak tekankan, media sosial ni lah yang orang kata menjadi punca masalah hate speech semakin berleluasa. Dan kalau kita tengok kan, PRN baru jadi di Johor kan, dan itu antara saya rasa yang
every time pilihan raya, benda ni lah yang akan keluar kan, dan orang menyentuh isu perkauman sebagai orang punya tiket untuk menang dan sebagainya, dan saya rasa Betul. benda ni sangat tak sihat lah untuk nak menjaga kestabilan politik, nak menjaga keharmonian negara. Tapi disebabkan saya seorang bekas pengamal media hiburan, jadi saya selalu melihat selebriti ni menjadi sasaran. Dan saya pun kesian Paling sebenarnya. senang nak target sebab Sangat sentiasa senang. ada. Mostly Kan? saya rasa the first one mungkin ahli politik lah. The second one betul. adalah selebriti lah kan. Dan mereka ni memang kena hadap, dan saya pun tak tahu macam hebat ni orang, macam betapa kental ni orang menghadapi hate speech ni sebenarnya. Betul. Najib, sekali lagi macam sebagai seorang pengamal media lah, kita tengok dekat social media sebagai contohnya, kita tahu kadang-kadang orang cakap lagi kejam apa yang kita tulis kat social media tu, dia lagi tinggi engagement, lagi happening. So apa Najib punya pendapat tu kalau tengok orang yang tulis-tulis macam tu, sebab dia nak apa? Nak attention ke apa yang dia dapat tu? Mungkin kurang kasih sayang. Oh, betul. I don't know. Betul. You could be right. I don't know, tapi I rasa sebab diorang rasa diorang bebas bersuara dekat media sosial. Especially yang tak ada gambar. Yang tak ada gambar, Account yang tak ada gambar fake tu. account. sanggup buat fake account, banyak fake account, Betul. semata-mata untuk kecam Zee Kirana pergi sumuk flotilla. Jahat betul dia. You know, Macam tu, that kind of Terasa, diorang sanggup buat benda-benda macam tu tau. Dan saya tak tahu silapnya di mana, dan kadang-kadang media juga pick up based on that, the comment kan, menjadikan artikel, dan saya rasa itu pun memberi kemudaratan jugalah kepada individu-individu tertentu lah yang menjadi target hate speech netizen ni macam tu. Sebagai contoh macam Zizi pun. Zizi masa tengah belayar lah dulu dekat situ dulu kan. Masa tu dengar tak apa benda yang orang Malaysia bercakap? Terutama sekali yang negatif tu. Kita daripada, saya rasa start kita fly pergi ke Spain, tak ada lagi cerita yang tak best lah. Semua orang macam okay bagi semangat apa semua kan. Tapi bila dah start berlayar tu, adalah kita dengar suara-suara sumbang yang menyuarakan Suara sumbang. suara sumbang, betul. Dia lari pitching sikit. Dia kalau macam dalam recording, dia macam kau nak record lagu tapi suara kau macam sumbang, kau keluar daripada studio. Patut dicampakkan dalam laut tu patutnya. Baru dia sedar. So Ya. memang ada benda-benda itu semua, sebab macam saya waktu itu ditugaskan sebagai influencer. Tugas kami adalah untuk menyebarkan apa-apa saja berita tentang pelayaran itu, tentang misi itu. Jadi of course kita akan tengok sentiasa update pasal social media apa semua. Jadi bila ada saya ternampak beberapa orang yang komen saya rasa tak patut pun komen macam tu. And then apatah lagi kalau orang yang komen itu memang orang yang yang dikenali. Jadi saya rasa benda tu impact dia lagi kenapa dia influence semua. kenapa nak kena cakap Betul. macam ni kan. Padahal kau tak tahu pun sebenarnya pelayaran ni macam mana, keadaan di dalam kapal tu macam mana. Sebab banyak yang diorang isukan adalah contoh pasal perempuan pergi misi apa semua kan. Even waktu tu Mufti dah keluar kenyataan yang perempuan boleh pergi misi apa semua, tapi still ada yang tidak bersetuju. Tu yang saya pelik tu. Mufti dah keluarkan kenyataan tapi kau still nak membantah. Maksudnya kau nak orang dengar kau punya pendapat. Dan bila kau keluarkan pendapat macam tu, dah lah pendapat tu salah. Dia jadi jatuh fitnah pula. Jadi bila itu yang macam kita cakap macam misinformation tu lah. Betul. Sebab ada Mufti dah cakap tapi kita masih rasa kita betul. Betul. Okay, contoh lah macam saya kan terus terang, hari tu saya pergi Jepun, saya suka pakai mask yang rice mask tu. Tapi tiba-tiba hari tu masa saya nak kirim, orang pula cakap Hanif tak boleh, ada sake. And then kita terfikirlah juga, dia cakap ada sake tapi kadang-kadang kita pakai perfume pun ada alkohol. You know, itu yang kadang-kadang ada jadi macam orang salah faham, tapi kita still nak percaya apa yang kita nak. Sebab begitu berkesan, kulit ayam cantik. Oh wow. Tiba promote. Kalau saya boleh tarik daripada apa yang Zizi katakan tadi kan, dan itulah juga main media masuk bila isu ni berlaku. Dan kami pula dari posisi media pula terpaksa melaporkan bila yang bercakap itu adalah orang individu yang dikenali kan, orang yang berpengaruh yang bercakap dari sudut ialah dia tidak bersetuju dengan situasi gini. Jadi kami pula nak kena melaporkan. Betul. Dan bila kami start melaporkan dan bila lain pick up, dan saya pula tak nak ketinggalan isu yang tengah hangat dikatakan ni, jadi semakin besar. Dan mengundang fitnah juga, dan hingga menjejaskan nama Islam, wanita Muslim. Wanita You know, Muslim. orang mula bercakap tentang benda-benda yang dah
dah ke jauh-jauh dah. Ya. Dan akhirnya sampai benda yang macam fikiran diorang dah macam jauh je korang fikir. Terlalu kreatif kan. terbang jauh. Itu bukan kreatif. Itu macam hilang akal. Ya. Dan orang kata bila cakap pasal hate speech ni, of course dia berkaitan dengan agama kan. You pasal 3R. Betul. It's all about hate speech kan. Yes. Yang akhirnya akan mengundang kemudaratan kepada agama nanti. Betul. Dan Sebab kita macam contoh saya punya apa yang saya alami waktu itu kan, yang kita orang semualah dalam misi itu, terutama yang perempuan. Bila Mufti dah keluarkan kenyataan, dekat Malaysia ni siapa lagi yang kita boleh ikut untuk ni kan, panduan sebagai panduan kita kan. Betul. Of course lah Mufti yang telah diberi kepercayaan kan untuk membimbing kita. Betul. Apa-apa Mufti kata ini okey, kita setuju. Jadi bila Mufti dah keluar kenyataan, dan ada pula suara lain lagi. So saya jadi, masa tu saya terfikir macam, kenapa korang, habis tu Mufti ni bagi korang apa? Macam tu. Kenapa sampai macam tu? Nak tanya juga Jazizi punya pendapat. Sebab kadang-kadang orang kat luar sana, dia suka nak sekadar attack je. Tapi dia tak tahu impact yang kena ke orang attack tu. Okay, contohnya macam kita tahu a few years ago, ada seorang yang influencer tu, tak silap saya, ni jangan pula misinformation yang selalu dibuli online, orang selalu kutuk live dia, lepas tu dia bunuh diri. Kita suka hati je, kita continue with our lives, pergi lepak makan ayam geprek ke apa, tapi orang lain bunuh diri. So macam Zizi, in that situation, dah lah you tengah belayar, insyaAllah niat you tu ikhlas untuk nak tolong orang, tapi orang hentam pula. So macam, how do you feel? Macam saya sejujurnya macam saya cakap tadi kan, daripada dulu saya masuk dalam bidang ni, saya memang tak pernah ambil benda tu sampai ke dalam hati. Saya tak pernah simpan, saya tak pernah macam apa je lah korang nak cakap kan. Tapi saya kesian dekat kawan-kawan saya yang lain. Contoh terutamanya macam Ardel. Ardel kan. Betul. Sebab tak semua orang menghadapi benda tu sama macam saya. Betul. Saya boleh macam defend lagi kan, macam boleh macam boleh macam lantak macam tu, tapi tak dengan Ardel. Jadi bila dia kena kecam, bila orang kecam dia, orang sampai jatuhkan fitnah macam-macam kat dia betul-betul down masa tu. Of course. Sampai dia demam, sampai dia susah nak nak makan, tak boleh apa semua. I mean, dengan everyday buka phone, tengok social media, nama kau kena attack. Dengan keadaan dalam kapal tu lagi, ombak tinggi nak kena hadap, dia pula kecil, senang terpelanting, boleh jadi terpelanting masuk ke dalam laut semua. Betul. Kan. So bila kita orang selalu chat lah dalam walaupun pisah kapal kan, tapi saya selalu tanya dia, adik macam mana, okey ke. Sebab saya tahu dia memang agak tengah down gila masa tu, menangis dia apa semua. Kenapa orang ni macam ni, kenapa ni akak dia, kenapa dia orang buat macam ni dekat sumut je cakap. Kenapa dia orang tak boleh fokus dekat sumut je, kenapa perlu ada kecam, kenapa perlu gini. So saya yang akan saya dengan kawan-kawan lain lah akan ingatkan dia, nasihatkan dia, tak payah kisah. Betul. Tak payah dengar. Nak tutup mata, tutup telinga, tutup mata tu bukan senang. Betul. Tak payah dengar, biar je. Orang nak cakap apa, biar. Benda yang tak betul diorang cakap, bukan urusan kita dah. Betul. Tu urusan dia dengan Allah dah. Betul. So kita just teruskan pelayanan kita. Sampai tak sampai tu kita tak tahu. Janji kita jalan je lah. Lantak macam tu. Macam Najib tadi cakap besar perkataan tau, dan Najib guna tadi cakap kita terpaksa melaporkan. Maksud terpaksa tu macam mana? Is it because you all tak nak ketinggalan dengan media lain? Sebab kita tahu at the end of the day, media ni is a papan yang kosong. Tapi konten dia ialah apa yang kita letak ataupun apa yang orang nak. Sebab at the end of the day, tentunya company media nak buat duit. So macam mana tu Najib dengan perkataan terpaksa tu? Dia terpaksa ni in terms of bila salah satu isu tu panas ni. tercetus. Pernah ke terpaksa tulis pasal Zizi ni? Pernah dulu. Aduh. Kita kau tim lah. Awas Minta maaf dah sebab tak baik. Okey, terpaksa maksud saya adalah bila satu isu tu berlaku kan, Sean, and of course kita sebagai, bila kita dah attach dengan satu-satu media company ni, kita tak nak ketinggalan, because kita nak first hand story, kita nak eksklusif punya story. Dan kita sekarang ni zaman kecepatan, kita nak make sure that kita jadi orang pertama, media pertama yang melaporkan kan, bila seseorang tu post. Sekarang ni kan zaman kita pick up story daripada media sosial kan, bila satu isu berlaku. Jadi kita nak melaporkan tu. Apakah kita tak boleh bias kan, apa benda yang kita terima, kita harus melaporkan. So nak tak nak, bila cakap betul, salah satunya adalah bila arahan atasan adalah make sure kita kena jaga kita punya page view. You know, kita every day kita ada page view kita yang kita kena target. Mungkin
company A page video one day dia nak macam 2 million views. Macam saya ada saya punya target yang saya pernah perlu capai. Jadi KPI ada tu KPI. penting, Jadi betul. because sebab itulah orang kata nak jaga perut nasi ni. Ya, kan. betul, So itu pula betul. itu dah lain cerita lah, tapi dalam masa sama itu antara dilema lah saya kira kan. Tapi nak tak nak kita harus melaporkan mengikut kepada etika yang dah ditetapkan lah. Tapi persoalannya berat lagi ni etika pula ni. Ayo, semakin berat. Macam bunuh diri ke ni? Sedang Takut kali aku. Tapi etika tu macam mana pula Najis? Sebab kadang-kadang kalau kita nak betul-betul follow by the book lah, kata orang kan. Macam saya ni kan, contoh kalau kita nampak ada artis tu tersungkur lah sebagai contoh saya boleh je report terlanggar batu jatuh meninggal contohlah. Tapi kalau orang lain pula boleh report mungkin macam apa terlanggar batu akibat sedih ada kucing dia meninggal ke dia pun meninggal sekali macam tu tiba-tiba. So mana you punya line of ethics tu? I believe setiap media company they have to follow etika lah kan. Maksudnya kita memang sebenarnya saya bekerja, saya memang akan follow etika. Cumanya dari sudut tajuk mungkin nampak a bit sensasi, tapi konteks isi cerita tu memang you memang kena follow. Sebab kalau headline je lah ni. Headline saja. Sebab kalau tidak you akan terdedah dengan saman. Betul, kan? betul, Even, betul. Saya pernah join satu company media ni, saya baru kerja, saya dah dapat 3 LOD. Tapi because of the tajuk yang saya letak. Siapa suruh? Sebab berbalik kepada cerita tentang itu adalah DNA company itu sendiri. Memang tajuk memang company saya attach tu memang macam tu dia yang cara penulisannya. Cuma saya pula bila saya sebagai seorang yang gatekeeper kan, sebelum saya publish sebelum benda tu dipublish, saya harus menjaga etika, menjaga saya punya story tu supaya tidak melanggar, supaya tidak terdedah dengan saman. Jadi LOD tu sekadar berlalu je lah macam tu. Itulah kadang-kadang kita tak sedar tu. Rumit kerja korang kan. Sial. Bahaya sebenarnya, tapi tapi cuma sebagai media ni harus bijak lah, harus kena berhati-hati dari sebab penulisan. Sebab tu saya sentiasa menjaga setiap berita yang keluar supaya kita boleh kontrol, dan saya tak nak juga memberi kesan emosi. Sebab saya bila saya kerja bidang hiburan ni, lagi banyak, almost every day ada hate speech yang netizen ni akan buat. Kan? Terhadap selebriti. Betul, bukan je berita you all yang kadang-kadang kena kutuk, bukan je selebriti tu yang kena kutuk, tapi kadang-kadang reporter tu sendiri kena kutuk. Ya. Kan? Wajah saya ni kat thread ada tau. Boleh tengok kat gitu, thread tu. famous. Dia screenshot 2 dia kata. million ni Ini views antara setiap hari. pekerja dekat sini. Aku cakap, kita pula terus private account. Betul. Risau. Betul, kadang-kadang orang buat sampai macam tu kau. Dia Dia pernah kerja private kat account sini. tak? Masa kena kecam. Tak pernah. Ya, ni kental. Ni spesies kental. Tak pernah private account, tak pernah tutup komen apa semua. Wow. Tak pernah. So berbalik berbalik pada Sila. diri, betapa kentalnya dia kan. Betul. Tapi pada orang lain yang mungkin sampai bunuh diri, lain That's orang the thing. lain dia punya cara dia menerima sesuatu isu tu. Sebab kadang-kadang kita tengok it's not just about the hate speech, macam mana kita deliver tu memang sakit hati. Kita baca, kita tak ada kena-mengena pun sakit hati. Okay. And then at the same time is the information yang dia salah letak dekat situ, yang dah boleh kita panggil nak misinformation, ataupun orang cakap fitnah lah, kadang-kadang senang kan. But at the same time is the psychological impact yang orang tu kena. The cyberbullying, actually bully in real life pun sama, cyberbullying pun sama. So nak tanya juga Zizi, I'm sure you punya lebih daripada 20 tahun ni punya career tu, ramai je orang yang mungkin nak cuba nak secara langsung atau tak langsung nak bully Zizi. As in tak payahlah dia tu, dia bukan suara sedap sangat ke letak kat social media kan, so mungkin lepas tu susah nak dapat job ke sebagai contoh lah. And Zizi sangat kental. Macam mana Zizi boleh buat sangat nak jadikan diri sangat kental tu? Itulah macam aku pun tak tahu sebenarnya macam mana. hati kering ke, that kind of thing kan. Gifted kan. Gifted kan. Kadang-kadang macam terus terang saya cakap, kadang orang tengok saya, dulu saya 68 berat saya, sekarang 66. I'm happy with my weight, tapi kalau jumpa orang ni mesti kurusnya macam sakit lah. I'm like, I'm happy with myself. Apa masalah kau? Kita pun affected. So macam mana Zizi nak handle? Cara saya sebenarnya saya selalu balas dengan lagu. Betul lah, gifted. Kita tak ada lagu. You shift into lagu. Saya akan tukarkan apa yang saya nak luahkan tu di dalam lagu. Yelah, kalau nak tulis lagu mesti
macam deep Jadi emotion. at least kalau meluah pun dalam Yeah. lagu dapat duit. Betul. I like that. Monetize your problem. Daripada meluah-luah kan, Betul. tak tentu pasal, penat dapat, betul nanti penat memikir lagi. Baik aku buat lagu. Kan jenuh bila tu nak delete pula balik kan. Aku pernah kutuk dia nak delete balik. Pernah ke? Tak ada. Takkan. Najib Tak baik kisah lah. benar je. Tak, Najib Bukan. baik. Kita tak macam tu. Betul, Najib Kan? baik. Selama aku Alhamdulillah. kerja dengan dia sangat orang kata beretika lah kalau dia buat story. Kalau ada pun kadang-kadang Yeah. headline dia yang panas tu sebab aku faham itu kerja dia. Betul. Kita faham sebab macam artis dengan selebriti dengan wartawan ni dia kena saling tolong menolong. Bantu-membantu kerjasama. Betul. Dia saling memahami. Tapi kalau dah lebih-lebih pula kau sabar je. Aku datang di LOD office lagi. tu. LOD lagi. Tapi so far Najib alhamdulillah masya-Allah. Jadi balik lagi pada macam mana saya boleh jadi kental macam tu. First saya akan tukarkan dia kepada karya. Saya buat lagu. And then memang saya jenis yang saya rasa juga saya tak saya tutup telinga, tutup mata bila orang cakap macam-macam. Macam Zizi avoid nak baca ke? Saya baca. Saya baca je. dekat daripada YouTube ke Instagram ke TikTok ke sebelum tidur tu memang adalah benda yang akan saya scroll baca. Saya baca je komen kerana saya gelak baca ni. Baca komen-komen tu. Sebab apa tahu? Sebab bagi saya diorang tak tahu. You know who you are. Diorang tak tahu kan, saya betul. macam mana. Betul. Jadi kalau aku nak marah lebih-lebih pun bazir tenaga kan. Betul. So biarkan je lah. Sebab diorang rasa ini dapat menjaga mental diorang dengan mengecam dengan mengecam membuat benda-benda fitnah kadang-kadang Yeah. macam tu kan. Kalau diorang rasa diorang bahagia dengan benda tu, kau buat je lah. Nanti kau akan jawab juga dekat akhirat nanti kan. Jadi aku ambil pendekatan untuk tak ambil tahu benda tu. Betul. Macam balik lagi, jangan sampai dia memudaratkan family tu je. Tapi kalau macam advice Zizi untuk anak muda lah sebagai contoh sebab Gen Z. Gen Z gitu betul. Sebab especially kalau kita tengok kat sekolah lah sebagai contoh, not just physical bully tapi kadang-kadang orang pergi sekolah pun dah kena mentally abused by kawan-kawan. You know, apa yang mungkin Zizi nak bagi tahu dia orang yang mungkin boleh membantu dia orang macam I know who I am, tak apa aku boleh tepis semua benda ni. Macam mana tu? Kalau sebab sekarang saya rasa dahsyat lah sekarang sekolah-sekolah sekarang kan Haji kan. Ya. Betul. Macam-macam kes sampai ada yang meninggal gara-gara kena bully apa semua. So kat situ saya jam juga kadang-kadang tengok macam ganas je anak-anak sekarang kan. Jadi saya selalu bagi tahu dekat macam anak buah saya kan. Kalau ada orang bully dekat sekolah je, terus bagi tahu dekat cikgu. Jangan diam. Kalau dekat sekolah tu kena bully, bagi tahu dekat cikgu, bagi tahu mak bapak apa semua, biar orang yang dewasa yang menguruskan benda tu. Betul. And then jauhkan daripada orang-orang yang macam tu, seka-seka macam tu. Yeah. Jadi- So elakkan, don't get into the situation. Kita keluarkan diri kita daripada situasi itu. Betul, Itu satu. betul. Nombor dua, kita report lah dekat Report. orang yang lebih superior lah. Betul. Mak bapak kita ke cikgu Kalau dia nak ugut ke apa, terus buat report je. Betul. Kalau betul. boleh pergi balai polis terus. Bagi tahu. Saya nak report ada orang bully saya. Mestilah polis akan dengar juga kan. Ya, Benda tu kan. betul. At least ada record, ada evidence yang benda tu dah betul. dilaporkan. Sebab kebanyakannya yang masa kena bully ni, diorang takut. Diorang takut nanti lagi teruk kena. Nanti kalau aku balas ni nanti teruk lagi kena. Ya. Sebab ada kemungkinan diorang diugut dengan macam-macam kan. Jadi saya rasa parents pun kena ambil tanggungjawab tu juga. Betul. Macam Najib pula, macam kita tahu memang dah tanggungjawab Najib nak tulis semua benda ni. Nak tahu juga, in your many years of experience, pernah tak terdetik dalam hati tu macam betul ke apa aku tulis ni? Macam mana rasa orang yang aku tulis ni sebagai contoh? Saya rasa ada juga terdetik dalam hati, tapi berbalik kepada tugas media ni, you tak boleh menghakimi seseorang. You adalah entiti yang melaporkan berita tu, so you tak boleh letak perasaan dekat dalam you punya penulisan tu. Betul. You hanya melaporkan. Dan kalau si Polan itu nak tampil untuk mempertahankan, dan kita sentiasa buka ruang untuk dia mempertahankan. Macam tu. Okay. Ada banyak tak situasi masa Najib masih praktis dulu dengan organisasi media tu kan, yang mungkin Najib sendiri persoalkan fakta yang Najib nampak tu, tapi mungkin dah dipublish. Najib dah publish lepas tu. Pernah tak jadi situation macam tu? Atau pernah nampak orang kena ke? Banyak sebenarnya. Yeah. Banyak yang
sebab kerja media ni kita memang tahu impact yang akan berlaku. Betul. Bila kita melaporkan berita tu tahu. So sometimes dan berbalik kepada tugas kita lah. So kadang-kadang bila kita nak itu berbalik pada Zizi katakan menjaga hubungan tu kadang-kadang sangat baik, dan apabila isu tu berlaku ke apa benda kita boleh control, because at the end of the day kita tahu nanti bila kalau artikel ni publish dekat comment section tu dah mula banyak orang dah misunderstanding artikel tu, dah mula buat assumption sendiri, dan akhirnya yang jadi mangsa adalah artis. Sedangkan artis tu sekadar individu tu sekadar nak menjelaskan saja. Betul. Apa isu tu sebenarnya. Kan bila dah viral, artis tu macam bagi statement kat saya contoh. Dan dia nak mempertahankan diri dia, dan tiba-tiba dah jadi lain dah. Jadi saya kata, dia misinformation tu lah, sebab dia kita contoh dia nak cakap something, tak ada niat nak menipu, tapi orang fikir benda lain. Kan? Tu. Dan berbalik juga kan nak share juga experience kan, dia orang kena tahu yang macam semasa saya bekerja ada 2 selebriti yang saya pergi cover press conference di mana the netizen ni yang buat hate speech ni disaman oleh artis ni sampai disaman. Dia saman, dia panggil, tapi tidak sampai naik mahkamah, tapi sebab kalau naik mahkamah akan jadi lebih panjang dan lebih rumit. Tapi apa selebriti ni buat adalah dia adakan sidang media, dia panggil all the reporters, dia panggil individu yang sebarkan hate speech ni untuk tampil mohon maaf dan buat live. Maksudnya the artist akan buat live, the media akan buat live, you have to buat permohonan maaf. So, depan aku. Dan jadi ada 2, seorang penyanyi, seorang pelakon. You know? Ni separate situation ni? Separate situation. Okay. Cerita yang berbeza-beza. Oh, wow. So betapa kita punya kata-kata ni mengguris perasaan hati seseorang, tapi itu adalah orang yang nak buat macam tu. Tapi ada ramai lagi artis yang tak, mungkin mereka rasa macam kesian sebab kadang-kadang you kerja, mak cakap you kerja, faham tak, you nak, kalau kena saman, kalau dia menang saman, you tak mampu nak bayar pun dekat artis itu. Kan? And then sebab kalau kita tengok saman pun dia boleh kira macam apa, loss of opportunity, which is kerja yang belum dapat pun tak dapat job tu. So saya memang salute lah apa artis tu buat kan. Itulah jalan yang terbaik. Tapi itu good publicity juga tu. Untuk dia. Untuk saya lah juga. Tiba sambil minum air. Untuk nak bercakap pasal topik hate speech ni, saya rasa tindakan 2 artis ni sangat bagus lah. Betul. You know, kita ada undang-undang, dan you have to respect, you have to menjaga adab you bila you dekat media sosial. Kan tu. Macam Zizi, kita tengok macam situation artis ni lah, mungkin dia buat macam tu sebab tentunya dia nak clean nama dia kan. Sebab at the end of the day, your branding is yourself. Kan. Macam Zizi pernah tak ada situation, mungkin ada benda-benda macam ni yang jadi kat Zizi dulu, sampai mungkin producer je, aku tak nak lah dah kerja dengan Zizi tu, dia memang panggil dia macam tu contohnya, atau macam projek tak jadi ke, pernah tak ada situation? So far Alhamdulillah tak ada pula benda-benda tu jadi. Sebab kalau siapa yang kenal saya ni bukanlah jenis yang bersosial pun, jumpa ramai orang, keluar selalu pun tak. Memang saya kerja, kehidupan saya adalah di rumah dan studio atau pergi event, tu je. Jadi bila yang biasa bekerja dengan saya, diorang tahu saya macam mana. So bila ada kecaman-kecaman macam tu, diorang gelak je. Diorang gelak je bila ada hate speech macam tu kan. Aku baca tak orang cakap kau macam ni. Diorang gelak kan je benda tu. Jadi bagi saya Alhamdulillah tak ada pula terjadi sampai klien tak diri ke apa kan, lagu tak jadi recording. Alhamdulillah semuanya semakin semangat pula nak buat. Bila setiap kena kecam, banyak pula semangat nak kena buat lagu. Dia macam idea baru kan. Betul kan. Dia macam dia kecam pasal ni. Jom kita buat lagu. Jom kita buat lagu ni. Tapi percaya atau tidak, diorang ni kadang-kadang sangat lebih bijak daripada kita. Kita pun tak terfikir apa diorang fikir. Betul. Kadang-kadang bila saya upload artikel dan saya baca komen, saya pun tak sangka yang ini adalah jawapan-jawapan yang mereka akan beri. Lepas tu diorang macam tengah berbincang kat dalam tu, berlawan-lawan. Ayo, bahaya sebenarnya. Ini harus dibendung lah. Betul. Kalau nak kata pasal bendung tu sebab kita tahu benda-benda macam ni dia evolve tau. Sebagai contoh, saya pernah dengar lah ni, jangan pula salah faham saya pernah dengar masa zaman COVID-19 dulu. Masa time tu dia cakap ada satu vaksin ni kita boleh ambil, kena ambil cepat-cepat, you know. Tapi
Tapi some people pula cakap okay, better don't sebab nanti ada masalah lain. Masalahnya a few years later dia cakap vaksin tu dah kena ban sebab dia boleh buat darah kita clot. You know, so kadang-kadang dia orang cakap apa yang macam misinformation dulu sebenarnya boleh jadi betul dalam masa depan. You know, that kind of thing. So macam Najib cakap di bendung tadi kan, macam mana kita sebenarnya nak bendung benda ni? Sebab kadang-kadang number one is kita susah nak kontrol manusia ni, perangai masing-masing, mulut masing-masing kan. And then number two pula is mungkin diorang pun rasa apa aku cakap ni betul, is my opinion, aku nampak sendiri. That kind of thing. So macam mana Najib rasa tu? Saya melihat benda ni because of mereka terlalu rasa kebebasan hak bersuara tu. Mereka rasa benda tu terlalu besar untuk diorang pegang sehingga mereka berani untuk buat. So dan mereka tak, dan satu lagi mereka tak tahu yang betul-betul hate speech ni macam mana. Kan kayu pengukur hate speech ni sejauh apa. You know, dia mungkin aku cakap ni hanya sekadar pandangan peribadi. Padahal tak, engkau telah ada, memberi impact kepada, ada cakap nak menasihat. nak nasihat. You know, dia menggunakan that term Di terma-terma sebalik- yang di macam sebalik tu benda yang baik lah. untuk menyelamatkan diri. Betul. Sedangkan benda tu salah. Benda tu kau telah memberi kesan emosi kepada orang tu. Betul. Sampai jeopardiskan dia punya nama, dia punya branding ataupun sehingga merosakkan pendidikan nasi dia. Itu boleh, kita ada akta kan, ada akta asutan, ada akta MCMC, lepas tu ada kanun kesiasatan punya akta juga, yang di mana kalau benda tu menjejaskan mangsa ni, memang boleh ambil tindakan. Dan saya Tapi rasa ada benda yang mungkin ni topik agak susah sikit lah heavy lah tiba berat ke apa ni? Bertambah lagi Bertambah lagi pressure tu. Boleh buat lagu sebenarnya tu. Tak, kadang-kadang orang cakap okay, ada benda yang macam agak clear cut lah. Sebagai contoh macam isu perkauman gitu. Kita tahu lah Melayu, Cina, India dah memang lahir macam tu. Ada juga yang kita cakap pasal lelaki dan perempuan, itu pun agak clear cut kan. Agama agak clear cut. Tapi contoh macam isu LGBT, kadang-kadang orang cakap kita nak cakap hate speech lah. Some people akan cakap okay, aku orang Islam, you know, kau tak patut buat macam ni, kau tak boleh, okay. Tapi some people pula cakap, contohnya aku orang Islam, ni kubur aku, tu kubur dia, aku tak nak masuk campur, you know. So some people pula, aku orang Islam, kerja aku nak hentam kau sebab kau buat benda yang salah dari sisi agama kita, you know. So macam Zizi, what do you think about contohnya macam orang yang nak over sangat lah, yang kutuk-kutuk benda macam ni, especially mungkin ke arah yang LGBTQ macam tu kan. Bagi saya tak kisahlah dari arah mana sekali, utara, selatan, barat, timur. Betul. Stop lah untuk judge orang. Itu je, stop judge orang. Sebab kita tak tahu, setiap manusia ni berbeza-beza cara hidup dia, berbeza-beza jalan ujian yang Allah bagi dekat dia. Jadi kita tak sepatutnya judge dia, kita tak sepatutnya kecam, menyebarkan kebencian, kecam macam-macam lah kan. Sebab kalau kita nampak seseorang itu tengah diuji, jalan yang terbaik, pilihan yang kita ada adalah kita doakan dia. Dan kalau orang itu rapat dengan kita, kita boleh tegur dia secara berdepan. Tak perlu post dekat social media, tak perlu letak tulis panjang-panjang ni, aku nak cerita ni, aku tadi ni ada kat ni, aku jumpa. Tak perlu. Itu yang selalu paling epic kan, start dia, aku nak cerita ni, aku kenal dia ni kan. Lepas tu tanya, korang rasa macam mana? Kenapa nak kena minta pendapat dekat kan? Jadi bagi saya stop lah nak judge orang. Tak elok benda tu. Sebab nanti apa yang kita keluarkan daripada mulut kita ni, kata-kata kita ni, kita tak tahu, Allahu Alam, nanti akan berbalik kepada kita. Kita nanti ahli keluarga kita. Jadi kita stop. Kalau orang tu tengah diuji, kita doakan dia, semoga Allah bagi dia hidayah, Allah bagi permudahkan urusan dia, and then dah cukup sampai situ je. Kalau dia betul-betul orang yang rapat dengan kita nasihat dia pelan-pelan. Kita jangan kau ni apa macam ni, tak boleh. Dia bukan hak kita untuk letakkan hukum dekat manusia-manusia lain. Macam Najib pula, what do you think? Macam dah memang kadang-kadang dah terlalu termaktub dalam masyarakat kita, in our thinking kan, yang kita masa kita tengok orang, kita judge dia, tapi tengoklah kita nak express ke tak. You know, so apa pendapat Najib pasal tu pula?
I think kita saya setuju lah apa yang dia cakapkan. You stop judge orang. Better you mendoakan orang tu lebih baik kan. Betul. Dan I think in terms, tapi ada certain isu yang memang clear cut, memang itu dah terpaktut dalam Al-Quran, memang dah, yang haram is haram lah, dan saya percaya setiap orang yang melakukan itu pun dia tahu dah benda itu salah kan. Dan berbalik kepada kita pula untuk menjaga, untuk tidak terlalu mengulas benda tu terlalu besar sehingga memberi impact. Faham tak? Maksudnya betul, sekadar betul. mendoakan itu adalah jalan terbaik daripada you nak bercakap, dan sebab sekarang ni zaman media sosial kan, you nak komen dan you nak ada pula Betul. point-point you pula untuk Betul. tu. Dan at the end of the day, you tidak menyelamatkan dia pun, malah you mungkin akan buat dia lagi jauh dari kita. lagi jauh betul. satu, you akan tambahkan dia punya stress, dan mungkin dia akan bunuh diri. Adakah itu intention you know? So saya cakap ni general, so tapi saya rasa the best way adalah kawal tangan kita ni daripada menulis benda-benda yang tak baik. Paling kita mendoakan dia lah. Ataupun buat kata Zizi, if you really betul-betul nak ubah seseorang ni menjadi yang lebih baik you cari jalan seperti you direct message dia. Betul. You buatlah cara macam mana pun, Betul. because kalau dia berjaya mengubah hidup dia dan menjadi lebih baik, it's something ganjaran besar untuk diri dia. Betul lah actually, sebab kalau orang dah ada macam tu yang kita tahu mungkin tak elok untuk dia lah, mungkin kita tengok dari hukum ke dari undang-undang, kita tahu tak elok, it's better kita, kalau kita yang kutuk dia sekali, maknanya kita pun sama kan je. so baik kita they say apa, show love to get love back. Kan, so barulah dia pun rasa okay, mungkin aku ni tak betul sangat kot, mungkin lah aku pergi belajar dengan dia, that kind of thing kan. Okay, satu lagi, kadang-kadang kalau saya tengok kat threads tu kan, ni pun mungkin agak top. Itu adalah top benda tengah hangat dekat thread tu. Kan. Topik mana ni? Threads tu dia No lah, bukan topik. Maksudnya itu adalah platform yang saya rasa sangat bahaya. Betul. Itu adalah selangkah tu. selangkah. Dia macam satu kaki dah ni. Selangkah kat tepi tu, kat kiri, ke pandang-pandang. Kaki kanan dah ni, kaki kiri ni. Dia topik yang selalu hangat kat thread lah. Mungkin algoritma saya kot, tak tahulah. Okey, hari punya Yang itu. algoritma apa? Yang itu. Risau algoritma saya sebab Nanti saya bagi tahu saya punya algoritma apa. sebab single kan, mesti ada je. Kalau kita everyday akan baca macam kejap macam semalam perempuan, ada seorang perempuan tu tulis, kita ni dah pakai lipstick mahal, takkan nak cium lelaki miskin. Allah. Terasa. That kind of thing lah. Macam saya, kita baca benda tu mungkin sebab saya ni pun nak 40 dah kan. Kita tergelak lah baca, tapi tahulah kadang-kadang mungkin orang muda baca tu kan macam, kau apa hal, kau hebat sangat ke bibir kau, that kind of thing kan. So ni yang bak kata Najib tadi, macam nak selangkah dah ke kepanasan tu. Kenapa tu Najib? Panas Panas sangat. Panas untuk orang yang post tu lah. Saya rasa sebab Ni cara cerita ni. Itulah macam ada kita kan reporter dapat bahan pun daripada situ. Oh wow. Sebab situ kan apa benda Najib search kat situ, nampak dapat bahan tu. Masa sebab saya pun baru resign, jadi saya sempatlah, orang kata, kita ambil bahan berita tu daripada threads kan. Dan itu adalah platform trending lah, yang tengah trending. Betul. The talkability sangat tinggi. So dan kadang-kadang selebriti pun menggunakan platform tu untuk meluahkan perasaan kan. So jadi tapi saya tak boleh. Pernah ke? Saya macam pernah ambil je satu kat situ. Tapi okey, tak apalah, kita jangan ulas kat situ, tak apa. Apa yang saya cakap nanti adalah, kita tag je dalam komen. apa yang saya cakap adalah cara penulisan tu sangat keras di platform itu. Direct sangat very ya. direct, very boleh menyebabkan fitnah, miscommunication, macam-macam benda kat situ. Dan kadang-kadang kita pula mudah percaya. Betul. Yeah. So sangat bahaya. Tapi kadang-kadang mungkin macam Zizi, what do you think Zizi? Kadang-kadang kita terasa ni sebab kita tak cukup open ke? Sebagai contoh lah, orang cakap kan, algoritma saya lagi, astaghfirullahalazim. Banyak Banyak algoritma busy lah dia punya thread. busy kan, setiap malam kan. Selalu scroll ni. Selalu post. Lepas tu selalu orang cakap apa, laki ni, aku kalau nak kahwin dengan laki mesti dia orang provider. Your money is my money, my money is my money. Betul that lah. kind of thing. Betul lah. Alamak. Ini yang saya tulis, yang saya terbaca tu kan. Itulah. Tak lah. Betul lah. Betul. Tapi kadang-kadang Lelaki kawam kan. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang macam berpendapat pula. Macam saya, if I baca benda tu, okay lah, insyaAllah kita kena cubalah. Tapi some of us fikir pula,
dia orang cakap, oh tapi tak semestinya kita kaya, kita akan cuba dulu 50-50 that kind of thing lah. Tapi some people kalau macam kita open, dia orang fikir, oh betul lah ni, you know, tapi mungkin tunggulah saya kaya sikit, baru saya boleh setuju. You know, some people merentan terus. That kind of thing. So macam Zizi, you macam mana you rasa lagi elok, macam mana you nak rasa kita ni patut jadi lagi open ke, ataupun kita patut merentan ke untuk benda yang kita terus tak setuju? Diam je. Kita pun dah terdiam dengan jawapan tu. Diam je. Kalau orang tu tengah tulis, tengah luahkan perasaan yang kita tak setuju, diam je. Kau tak dia lagi berapi lah. Diam je sebab dia tengah meluahkan apa yang ada dalam hati dia, atau apa pendapat dia kan, apa yang dia rasa betul. Kalau kau tak setuju dengan pendapat tu, sebab social media kan. Kenapa nak kena komen-komen? Lain lah kalau berjumpa berdepan macam ni, aku tak setuju benda tu, boleh lah berbincang kan. Dekat social media, benda tu nanti akan berlalu. Betul. Jadi membuang masa kalau nak bagi respon macam tu. So diam je kalau macam tapi nanti dia tembak balik. Dia cakap, oh tak apalah, kita diam ni, kita diam satu je, tapi lagi 4,000 komen yang masuk tu, that kind of thing, you know. Biarkan 5,000 ke 10,000 ke, biarkan je. Asalkan sampai penuh kolom komen tu. Asalkan bukan you. Betul. Biarkan. Itu boleh buat, kadang-kadang saya buat macam ni tau. Bila orang terlalu macam, okay, seorang komen ni, lepas tu ada balasan, lepas tu ada lagi balasan ni, ada lagi balasan ni. Saya akan buat benda tu jadi macam buku cerita. Saya cakap, okay, ni tajuk dia tengah cerita pasal ni. Okay, saya suka baca tu. Dia baca kan, oh yang ni cakap macam ni, kelakar lah diorang ni. Okay, yang ni iya ke macam ni. Jadi saya buat benda tu jadi macam buku cerita kan. So saya tak ada rasa macam nak respon ke apa, tak adalah stres ke apa. Jadi tu kalau bagi saya lah, Betul. saya tak tahu orang lain macam mana, tapi kalau bagi saya memang benda tak penting, saya tak akan respon. Algoritma Zizi apa pula? Kita punya algoritma. Ayo, pening sekali aku. Semuanya pasal rumah tangga. Okay. Tak lah, campur lah dia tapi kebanyakannya pasal Gaza. Pasal Gaza Betul. Jadi memang merosak algoritma saya. At least ada keluar Gaza, kita punya provider. Itu namanya keluar. Macam mana tu? Allah, itu namanya pengetahuan juga. Ilmu Lipstick mahal. nak beli nanti untuk bakal-bakal. Betul. Najib algoritma apa pula? Saya motivation quote. Cuba tunjuk sikit betul. Dia quote saja. Saya quote. Quote. Saya influence daripada Zizi. Betul, sebab aku suka repost quotes yang macam aku rasa macam best lah quotes ni kan. Kakak kadang-kadang macam quotes ni best. And then aku kadang-kadang ada juga satu kejap saya korang faham je saya punya perangai ada yang macam walaupun benda tu tak terjadi dengan realiti hidup saya, tapi saya suka ayat itu, saya akan repost. Betul. And then kadang-kadang ada orang macam ada something je, tapi macam biarlah. Dia kelakar kan, kita letak apa-apa je orang mesti ingat, oh ni dia lah kan? Tu benda ada something lah ni kan. Tapi kalau ada something tu memang diam terus. Betul. Kan? Hilang daripada radar. That's the best. Tak angkat saya call. Orang cakap apa, takkan kita nak air our dirty laundry dekat masyarakat kan. So itu kita terbaik lah kita tersedak salah dia. Orang cakap pasal dia threats ni. Okay, so kita pun actually nak wrap up dah kejap lagi. So before kita wrap up lah, sekali lagi tentunya topik kita ialah mengenai hate speech and then pasal misinformation, disinformation kat luar sana tu mungkin Najib boleh lah cakapkan sikit, especially to our viewers kan. Bagaimana kalau boleh kita nak sarankan orang untuk kontrol diri tu daripada melafazkan hate speech. Saya rasa first, sebab pakai motivasi kan, mesti ada cara-cara ni. Motivasi kah? Bukan pakai motivasi, kau baca motivasi kat threads lah. Silakan tuan. First, you kena always didik jiwa you. You know, once you didik jiwa you untuk tidak cepat respon terhadap sesuatu isu tu, insyaAllah dia boleh selamatkan you lah. But dengan apa, bila of course kita ni bila kita nak sesuatu isu dan kita rasa kita nak ada itching apa, nak ada hak kebebasan tu kan, kita dah type ni. Tapi saya rasa sebelum kita post tu, kita baca mungkin 3 kali. Kita malu tak kalau kita post ni, kita akan rasa malu tak? You editor memang baca 10 kali. Kena baca 10 kali sebab kalau kena saman. Tapi saya rasa AI. Inilah benda-benda yang setiap individu harus didik. You know, before you nak post, you pause sekejap. You baca dulu 3 kali ke 4 kali. Betul. You rasa malu tak kalau you post ni,
anak you baca, you malu tak? Kalau kawan kerja you baca, That's a good one. malu tak? Kalau anak kita baca, kalau You know? Betul. mak bapak kita Mak baca. baca. Ha. You malu, dia orang malu tak kalau tengok perangai you macam ni? Saya Betul. rasa itu adalah mungkin itu individu lah, because saya rasa Yeah. kalau cakap pasal apa yang kerajaan dah buat, banyak kerajaan dah buat, you know, macam banyak campaign, dan saya rasa benda-benda tu pun dah macam very best. Tapi tapi saya tak nak cakap pasal apa yang kerajaan dah buat. Wow. Serius dah sikit tapi saya rasa apa-apa pun dia berbalik pada diri sendiri, because Betul. tangan kita yang menulis ini kan. Jadi saya rasa diri sendirilah. Betul. #deep lah. Deep. #deep. Motivation tak. #deep. Okay, Zizi pula. Zizi, your opinion untuk kita punya penonton-penonton kat rumah lah. Macam mana kita nak elakkan diri kita ni daripada terlibat dengan hate campur. speech. Okay. Settle. Okay. Jangan campur masalah campur. hidup orang. Tak payah campur. Betul. Benda yang dia macam ni. Benda yang tak perlu kau tahu, tak perlu ambil tahu. Benda yang tak perlu kau tengok, tak perlu tengok. Benda yang kau tak perlu dengar, tak perlu dengar. Jadi benda tu kita macam yang Najib cakap tadi kan, kita sendiri yang kena kawal. Kenapa nak kau nak kena involve dalam orang punya kehidupan semua? Ada tu 2 juta manusia ni, 2 juta tu juga kau nak busy hidup kau, nak masuk komen ni. Juicy. Best kan? Best kan? Jadi kenapa nak susahkan hidup kau? Sedangkan hidup kau sendiri pun dah banyak masalah. Betul. Betul. Dah banyak beban hidup. Jadi hidup ni kita tinggal jalani saja apa apa yang perlu kita jalani, ujian yang Allah bagi kita harungi. Apa-apa sekali dalam setiap ujian tu kita minta pertolongan tu dekat Allah je. Jangan minta pertolongan dekat threads. Tak ada. Betul. Jangan minta, adik-adik penonton kita semua, jangan minta pertolongan dekat threads. Pendapat dekat threads tu tak payah. Macam tu je lah bagi yang ada saya benda boleh, yang boleh lah, tapi ada betul, yang tak nak payah. kongsi-kongsi resepi boleh lah. Kongsi resipi boleh lah. Quotes kan. Nak repost boleh lah. Repost boleh. Betul. Untuk motivate diri boleh. Betul. Sebab betul. itulah fungsi quotes tu untuk Betul. bagi kita motivate kan. Tapi jangan sesekali involve dekat orang punya hidup lah. Jangan. Basically mind your own business. Betul. Kan? Mind your Kalau own rasa business. pun macam berkubar-kubar sangat nak komen, Ya. macam Najib kata, baca balik. Dah tulis, Baca baca 3 lima- kali. Tawaf Betul. 7 kali. Betul, Aku tulis betul. ni. Benda Betul. kalau aku tulis ni datang mudarat dekat aku, dekat orang tu tak, atau dekat aku tak. Macam tu. Fikir lah. Setuju. So kita pun actually dah sampai. Dah habis ke? Dah habis dah. Ayo. Ending kita punya episod hari ni. So tentunya kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih Terima kasih, kepada Kak Hanif. Zizi kerana bersama kita hari ni. Tentunya Najib juga yang kepada penonton-penonton kita kan. Inilah dia episod pertama kita ya, dan saya pasti kita ada banyak lagi tau benda-benda juicy nak cerita lepas ni, banyak lagi topik ni. So pastikan anda follow kita, sentiasa tengok kita sebab banyak lagi kita nak kongsi ya. Tentunya di mana? Di Jom Check Podcast. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.